Neraka ni tak pernah jemput kita. Kita je beria nak pergi. Baru-baru ni, tulas satu video yang menunjukkan sebuah pusat spa ataupun pusat sauna di ibu negara diserbu oleh pihak berkuasa. Khabarnya berlaku aktiviti songsang antara lelaki sama lelaki. Isu ni pun terus jadi bualan hangat bukan sahaja di Malaysia tapi juga dah viral di negara jiran kita. Masa saya suka-suka tengok apa netizen cuba komen, ada juga yang cuba cacah jadi alim. Apa yang mereka tulis, jangan kecam mereka yang songsang ni, tapi kita kena doakan mereka agar mereka berubah sebab tu sebahagian daripada ujian mereka. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan pandangan dan kupasan saya sendiri tentang perkara ni, sama ada songsang ni pilihan ataupun ujian. Jom sama-sama kita bincang benda ni secara ilmiah. Okey, jika kita lihat di sebalik kejadian ni, ada satu perkara yang selalu bermain di fikiran kita, yang kita selalu persoalkan, kenapa golongan ni ada keinginan seksual sesama jantina. Ramai mereka yang melihat hubungan sesama jenis ni sebagai satu ujian, dan ada juga yang berpendapat ia adalah satu keputusan dan pilihan seseorang. Kalau tanya saya sendiri pun, saya berpendapat yang mereka cenderung sesama jantina ni lebih kepada pilihan, bukan semata-mata ujian. Tu pandangan peribadi saya secara kasarlah. Okay, tapi untuk kita bincang isu ni secara adil, kita perlu faham satu perkara penting. Okay, keinginan seksual ni adalah satu perkara yang sangat kompleks. Pada pemerhatian saya, benda ni dipengaruhi oleh perubahan biologi seseorang, pengalaman hidup, emosi, persekitaran dan juga perkembangan identiti seseorang tu. Sebab tu banyak kajian luar menunjukkan kecenderungan seksual bukan sesuatu yang dipilih secara tiba-tiba, tapi ia terbentuk secara perlahan sejak seseorang tu membesar. Baru je semalam saya terbaca dari thread yang dia ni mengaku suka lelaki sama lelaki. Okay, link thread tu nanti saya share di ruangan komen. Nanti korang boleh baca sendirilah. Puncanya bukan sebab atas pengalaman hidup ataupun persekitaran yang tak baik sebelum ni, tapi hanya dengan cerita dari pengalaman kawan dia tu dalam dunia songsang ni, dia terus jadi rasa seronok dan nak cuba. Ada juga kisah yang saya baca ni pula, hidup dia dari kecil lagi diperlakukan songsang. Pada awalnya dia takut, tapi bila dah lama jadi ketagih dan terus jatuh dalam dunia songsang ni. Kalau kita lihat dari dua situasi yang saya ceritakan sebentar tadi, ada dua situasi yang berbeza. Satu minat dalam dunia songsang ni sebab rasa seronok bila dengan kawan dia cerita dalam dunia tu. Seorang lagi pula jatuh dalam dunia songsang ni sebab dari kecil lagi dia ada pengalaman hidup yang buruk. Tapi apapun alasan, kita kena berbalik pada fitrah. Ni saya cerita pada mereka yang akalnya waras. Okey, yang ada otak gila saya tak ambil kira. Allah kurniakan kita akal sebab apa? Sebab Allah nak suruh kita pilih yang mana baik dan yang mana buruk. Kalau kita dah tahu suka sesama jantina tu perbuatan terkutuk dan kita masih nak buat benda tu adalah pilihan kita, bukannya satu ujian untuk kita sebenarnya. Sini kita kena tahu apa beza ujian dan pilihan. Satu contoh lagi, saya banyak kali sembang dengan penagih ni. Bila mereka kata ni ujian mereka, terus saya potong apa yang mereka kata tu. Ambil dadah tu adalah pilihan penagih tu sendiri. Dia dah tahu benda tu boleh merosakkan diri sendiri, tapi tetap juga nak cuba try test. Allah bagi akal supaya dia jauh dari dadah, tapi diri sendiri ambil dadah. Apa yang penagih tu buat, tu adalah pilihan dia sendiri. Manakala yang teruji ataupun yang kena uji adalah keluarga si penagih tu tadi. Tu beza ujian dan pilihan. Okey, ada satu kata-kata menarik yang saya pernah baca. Okay, neraka ni tak pernah jemput kita. Kita je beria nak pergi.